9 Januari 2014, penggalian terowong menggunakan mesin pengorek terowong ketumpatan berubah VDTBM pertama di dunia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, proses penggalian terowong menggunakan mesin pengorek terowong ketumpatan berubah atau VDTBM pertama di dunia berjaya disempurnakan di Kuala Lumpur. Mesin tersebut menggali terowong sepanjang 1 km untuk projek laluan 1 aliran transit massa MRT Sungai Buloh Kajang bagi jajaran Kokrim ke stesen Pasarahyat. Mesin pertama seumpamanya di dunia ini dihasilkan hasil kerjasama antara MMC Corporation Berhad, MMC, Kumpulan Gamuda Berhad, Gamuda dan Herrenknecht AG, pembuat mesin korek bawah tanah dari Jerman. Ia direka khas untuk mengendalikan kerja-kerja penggalian melalui keadaan kastik, Formasi Geologi Batu Kapur Kuala Lumpur.